Agenda Bangkok Move untuk melantik Zahid Hamidi sebagai PM dan Hamzah Zainuddin sebagai TPM gagal kerana langkah itu telah dihidu awal oleh Anwar Ibrahim. Zahid dan seorang lagi pemimpin UMNO yang hadir di Bangkok telah diugut dengan kes mahkamah mereka yang berada dalam genggaman Anwar Ibrahim. Kegagalan Bangkok Move memaksa Zahid dan Hamzah merancang Plan B dengan mengundang PAS dan pengikut Hamzah menyertai Kerajaan Madanon atas nama Kolaborasi Agung. DAP akan ditendang keluar sekiranya mereka menentang idea ini. Buat masa sekarang pun sudah terlihat beberapa petanda DAP akan keluar daripada Pakatan Harapan. Plan B ini tetap menguntungkan Zahid kerana kes rasuahnya akan tetap NFA sehingga kiamat. Langkah ini juga menguntungkan Hamzah kerana dia sudah pasti berpeluang dilantik menjadi Menteri Kanan. Namun, bagi PAS, segala perjuangan menentang kebobrokan Anwar dan Kerajaan Madanon selama ini akan terlihat sia-sia. Impian PAS untuk menjulang pemimpinnya sebagai Perdana Menteri menggantikan Anwar akan tersungkur di pintu pejabat PMX. Jika perkara ini berlaku, itu kejayaan kuda Trojan Anwar dalam Bersatu. Kerana kemelut dalam parti itu mula bergelombang secara drastik selepas kejayaan himpunan turun Anwar. Siapakah kuda Trojan Anwar dalam Bersatu? Korang fikir-fikirlah sendiri.